Oppo ke, Honor ke, tak kisah. Semua brand phone, termasuklah IP, dia pakai Type-C macam ni sekarang kan. Yang ni boleh masuk untuk semua jenis phone dah. Hujan lebat guys. So kita try mic ni. Ini receiver dia. Okay. Ambil satu mic. Dia ada dua mic lah, aku ambil satu mic. Okay. Ini contoh, sekarang dia dah automatic. Bila kita sambung receiver tu, dia automatic ada noise reduction. Tak dengar kan bunyi hujan? Aku tekan button ni. Dia akan blinking-blinking. Dia blinking-blinking menyala macam ni. Sekarang ada bunyi hujan, betul tak? Bising kan? Kita on balik fungsi yang ni. Ok, dia blinking-blinking dekat sini dan receiver juga dah hilang bunyi hujan, betul tak? Memang padu guys. Kecil gila guys. Aku cabut receiver dia Receiver dia pun kecil. Setengah wireless mic, walaupun mic dia kecil, receiver dia besar. Yang ni saya suka sebab receiver kecil, mic pun kecil, rechargeable casing pun kecil. Harga dia murah. Beg kuning.